Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Afrah dengan cara anda pada hari ini. Pada tanggal 8 November 2022, SMK Sungai Pusu mengadakan Majlis Anugerah Permana Citra bagi menghargai pencapaian seluruh warga SMK Sungai Pusu yang gelang gemilang sepanjang tahun 2025. Kategori anugerah yang disampaikan adalah kategori unit HEM, unit Nilam dan unit Co-Curriculum. Mari kita sama-sama saksikan kemeriahan pada hari ini. Tidak salah untuk bermimpi, kerana dari mimpi terbitnya usaha. Dilahirkan pada 12 Ogos 1971 di Kuala Lumpur, beliau membesar dengan semangat dan cita-cita yang tinggi. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Selayang Baru dan seterusnya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Selayang Baru. Perjalanan hidup beliau bukanlah mudah. Bermula dari langkah kecil pada usia 14 tahun di SMK Selayang Baru di bawah kendalian Encik Yoh Peng Huat, beliau menghadapi pelbagai cabaran sebelum berjaya menempatkan diri dalam skuad remaja hoki wanita kebangsaan seawal usia 15 tahun. Cikgu Sayamala telah melangkah dengan penuh keazaman dan berjaya dibuktikan dengan menemukan Bersama saya, Cikgu Sayamala, iaitu penerima anugerah tokoh co-curriculum bagi tahun ini. Jadi tanya Cikgu telah dinobatkan sebagai tokoh guru. Jadi apa perasaan Cikgu apabila dinobatkan sebagai tokoh guru? First of all, teacher memang rasa terkejut and then very grateful, very thoughtful of panel yang memilih teacher untuk jadi tokoh tahun ni, because sports blood runs in me. Okay, so always put sports as my first love. So untuk dapat tokoh ni memang something very special for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya penerima anugerah tokoh co-curriculum bagi kategori murid. Boleh saudari perkenalkan diri? Nama saya Zina Nurdelisha Arafat binti Khairi Arafat dan saya dari kelas 1 moden. Okey. Jadi bagaimana perasaan apabila diumumkan sebagai penerima anugerah tokoh co-curriculum pada tahun ini? Saya merasa sedikit bangga atas usaha-usaha saya yang selama ini saya sudah usahakan. Jadi bagaimana anda membahagikan masa antara pelajaran, co-curriculum dan tanggungjawab lain di sekolah? Bila saya training, habis training saya akan fokus belajar seperti membaca buku teks. Itu saja. Okey. Jadi terima kasih luangkan masa bersama kami. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Shah dan kini saya bersama dengan saya jadi Safi Afif. Okey, menerima anugerah katanya. Okey, soalan pertama saya kepada saudari, boleh saya kongsikan cabaran terbesar yang saudari hadapi dalam
menyertai aktiviti co-curriculum dan macam mana saudari atasi masalah? Okay, cabaran saya dalam menyertai aktiviti co-curriculum, saya akan saya tak pasti ianya adalah satu cabaran, tapi saya akan memastikan saya buat sesuatu itu dengan terbaik, the best. Dan saya rasa salah satu cabarannya juga ialah saya perlu menyeimbangkan dengan pencapaian akademik dan saya perlu memberikan sepenuh komitmen kepada kedua-duanya. Tapi pendapat saya rasa itu bukannya satu benda yang sangat susah pun. Kita boleh je hadapinya dan atasinya. Yang penting kena ada disiplin, committed dan pengurusan masa yang sangat baik. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan penolong kanan co-curriculum Encik Zakiman. Waalaikumsalam. Okey, hari ini saya ada beberapa soalan nak tanya Encik Zakiman. Boleh tak? Boleh. Okay, soalan pertama. Ini kan merupakan tahun pertama cikgu terlibat dalam anugerah Permata Citra kan? Jadi boleh cikgu kongsikan pengalaman cikgu dalam penganjuran program yang banyak-banyak ni? Baik. Untuk tahun 2025 cikgu sangat-sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat, bermula pada ahli jawatankuasa, guru-guru dan anak-anak pelajar yang menjayakan Majlis Pemandangan Citra dengan gilang-gilang sekali. Majlis yang cukup bagus dan sempurna bagi cikgu lah. Jadi cikgu harap tahun-tahun hadapan nanti kita akan perbaiki lagi mana yang kita ada kelemahan dan kita akan teruskan lebih gemilang lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik, kita tak nafikan akademik tu penting. Tapi untuk ke universiti sekarang, maka PAJSK sangat diperlukan. Maknanya penerima anugerah pada hari ini, anugerah Pemandangan Citra pada hari ini sudah berpeluang untuk mendapatkan mata kredit dalam PAJSK untuk seterusnya ke universiti. Jadi cikgu harap teruskan lagi dengan keazaman bersungguh-sungguh untuk meneruskan lagi sukan dan aktiviti co-curriculum yang lain supaya lebih lagi peluang untuk kamu mengumpul mata untuk ke universiti tempatan. Jadi saya rasa InsyaAllah tahun-tahun hadapan kita akan mulakan program-program pembangunan yang melibatkan co-curriculum untuk kepentingan para pelajar. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Encik Zakiman. Terima kasih. Kini jam menunjukkan 12.30 hari, maka tamatlah Majlis Anugerah Pemandangan Citra bagi tahun ini. Semoga majlis ini menjadi pemangkin kepada seluruh warga SMK Sungai Pusu untuk lebih bermotivasi untuk mencapai lebih banyak kejayaan pada tahun-tahun yang akan datang. Saya Afrah, pengacara anda pada hari ini untuk liputan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.